every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Anis Nadiha. Jadi hari ini saya ingin membuat seorang mahasiswa pelajari Nizam tentang apakah maksud tabarruj dari segi perspektif Islam. Jadi bolehkah awak perkenalkan diri awak dulu? Assalamualaikum, nama saya Nurul Syazwana daripada Fakulti FIT daripada kos Teknologi Polymer. Okey, baik. Jadi hari ini saya akan membuat dia tentang audit tentang masalah iaitu apakah maksud tabarruj dari segi perspektif Islam. Jadi saya tanya awak tahukah apakah itu tabarruj? Tabarruj dalam segi Islam adalah seorang perempuan yang berhias secara berlebih-lebihan sehingga dapat menarik lelaki yang bukan mahram terhadap perempuan. Jadi soalan kedua, saya akan tanya awak, apakah hukum tabarruj dari segi Islam? Hukum tabarruj dari segi Islam adalah haram sekiranya seorang perempuan itu berhias secara berlebih-lebihan. Jadi awak dah tahu maksud tabarruj. Jadi boleh saya nak awak bagi saya beberapa contoh tabarruj itu? Contoh tabarruj adalah berpakaian ketat, pakai make up yang tebal dan pakai wangi-wangian yang berlebihan bagi seorang perempuan. Jadi saya macam menarik tentang wangi-wangian itu diperfilmkan. Jadi bagi saya kan, adakah hukum itu hal yang tertentu? Macam mana pendapat awak? Bagi pendapat saya, seorang perempuan untuk pakai perfume boleh, tapi jangan berlebihan dan berbau yang kuat kerana ia dapat menarik perhatian seorang lelaki dan dapat menimbulkan keinginan seorang lelaki terhadap perempuan.
Jadi sekian cerita kami. Kita uji sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin interview salah seorang mahasiswi. Okey, boleh perkenalkan nama dengan kos apa? Nama saya Aisyah Fuati daripada kos Kewangan Islam. Okey, hari ini saya ada soalan untuk awak. Pada pendapat awak, apakah bentuk-bentuk tabarruj yang dilakukan oleh masyarakat terkini? Okay, pada pendapat saya, bentuk-bentuk tabarruj dalam masyarakat hari ini ialah berpakaian yang mendedahkan aurat. Contohnya kalau kita tengok dekat media sosial sekarang ni, ramai orang yang berpakaian yang menjolok mata. Okay, yang kedua, bentuk yang kedua dalam bersolat bersolat secara berlebihan. Contoh kalau kita tengok ramai influencer ataupun orang-orang awam yang selalu buat tutorial makeup dan macam mereka nak tarik perhatian pengikut mereka untuk ikut trend tu. Okey, terima kasih awak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis dan hari ini saya akan interview seorang pelajar Fiza berdasarkan objektif ketiga, iaitu perbezaan antara tabarruj dan perhiasan yang dibenarkan dalam Islam. Okey, kenalkan diri awak dulu. Assalamualaikum, nama saya Kurnia dari Fakulti FUHA, kos Hubungan Antarabangsa. Okey. Soalan pertama, awak tahu apa itu tabarruj? Tabarruj dalam Islam bermaksud berhias yang secara berlebihan. Okey, soalan kedua, bolehkah awak beri satu contoh tabarruj? Antara contohnya ialah pakai fake tanam bulu mata dan perhiasan yang berlebihan. Okey, kenapa awak rasa Allah melarang kita untuk pakai fake lashes? Sebab dia akan ubah ciptaan Tuhan itu sendiri. Betul. Okey, soalan yang seterusnya, boleh awak berikan contoh berhias yang dibenarkan dalam Islam? Kita perlu berhias untuk nampak kemas dan bersih. Betul. Okey, soalan seterusnya, apakah contoh perhiasan yang dilarang untuk wanita di hadapan lelaki bukan mahram? Contohnya pakaian yang ketat dan wangi-wangian yang berlebihan. Betul. Awak rasa kenapa Allah melarang, apakah hukum bagi seorang lelaki untuk berhias seperti perempuan? Hukumnya haram dan dilaknat Allah. Okay. Terima kasih.